Saya berkongsi pandangan dengan Saifuddin. Kita sebagai pimpinan, kita tak boleh bertindak atas emosi. Kita mesti bertindak atas kebijaksanaan. Apa yang kita nak hari ini? Kita nak negeri kita ni stabil. Negara kita stabil. Kita nak kerajaan negeri stabil, kerana kerajaan negeri stabil, kerajaan persekutuan baru stabil. Kita tak nak kerajaan persekutuan kucak-kacir. Kerana kita nak mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri. Itu sebabnya tak boleh ada apa-apa ketidakstabilan berlaku. Jadi itu penting. Kita kena jalankan tugas kita sebaik mungkin. Kita kena bersabar. Kita kena ada strategi kita. Kita kena ada kesabaran kita. Baru kita boleh mentadbir negara sebagai pemimpin negara dan pemimpin negeri. Jadi itu mesej saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham ada perasaan. Ada yang marah. Ada dah terus lawan. Ada dah terus bubar dewan. Memang saya faham perasaan masing-masing, semangat masing-masing. Tetapi jangan bimbang. Kita buat kerja kita, kita tadbir negara dengan baik, urus negeri dengan baik. Sampai masanya, kita akan lawan. Sampai masanya, kita boleh masuk gelanggang. Tak payah bimbang apa-apa. Jadi mesej itu jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita kena pastikan momentum sokongan ini mesti kita kekalkan. Kita kena kekalkan supaya